Alamak, kereta baru lah. Tengoklah buat T20. Nah. Pasal mana ni weh? Sekarang ni banyak weh. Bob, Yo. kau tahu tak benda ni salah ni? Benda ni boleh ke saman? Takkan salah benda ni. Tinted lah elok kereta. Tintuk mahal lah sekarang. Dah. Aku tunjukkan kau ada satu tempat ni. Memang cun dia. Harga memang cun. Okey, jom. 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 Wah, sampai ke Maman Terengganu kau bawa aku ni. Bob, tadi kan kau kata kau nak murah. China, Singapore, ayah angkat aku reverse. Dia orang pun tinted dekat sini. Bob, nenek aku punya Velfire pun aku hantar tinted kat sini. Jom masuk. Jom. Tapi kau masuk dalam, kau cari Farouk tu, bagi tahu ke Kanda Jaafar. Recommend dekat sini. Aku nak beli ayam gepuk pistachio. Bang Farouk Jep. Saya nak pasal tinted bang. Memanglah semua datang sini pasal tinted. Kalau dia makan sata ke dia kata lah. Oh, tinted jenis apa ada bang? Macam-macam ada. Ada silver, ada sepata 8K, 12K, 16K. Ikut yang mana. Oh, bang, ada tak tinted yang nampak macam orang kaya bang? Mestilah ada. Kamu nak kaya macam mana? Macam Datuk Alif Sukran, Datuk Viva. Macam tu pula. Tapi saya nak yang murah. Ada tak yang murah bang? Ada tu Datuk Siti Nurhaliza kan. Dia tak pernah datang sini. Mari saya tunjuk. Yang ni yang paling ramai orang pilih. Separuh penduduk Kemaman pakai yang ni. Cina-cina Singapura semua kalau datang memang dia ambil yang ni. Dia ada macam-macam kegelapan. Satu kereta 180 je. Ui, murah. Satu kereta bang Yelah, motor tak tinted lah. Ini panas tak bang? Ini tak. Saya dah test kat matahari tu. Okey. Dia tahan panas. Bang. 180 tu satu kereta termasuk cermin depan Kau lagi 180 satu kereta lah, takkan dua kereta. Aku nak makan apa? Murah lah bang. Kalau macam tu saya nak ajak kawan-kawan saya datang. Datang. Kau tahu orang bukan KL je datang sini. Orang Kemaman, orang Banting, orang Olak Lempit, Lenggeng semua. Jemput datang. Mr. Tinted Kemaman.